Aidilfitri kali ini tidak lagi sama buat 5 beradik di flat Taman Cendana, Pasir Gudang selepas ibu bapa mereka maut dirempuh kereta dipercayai dipandu lelaki di bawah pengaruh alkohol pada November tahun lalu. Kelima-lima beradik itu ialah Nur Alisha Aindah, 18 tahun, orang kurang upaya, Muhammad Iqmal Danis, 16 tahun, Nur Syakira, 15 tahun, Nur Syamira, 13 tahun dan Nur Aisyah Humairah, 4 tahun. Anak-anak kepada pasangan Allahyarham Muhammad Rizwan Muhammad Rudi, 38 tahun dan Linda Muhammad A. Aziz, 36 tahun itu kini dijaga datuk dan nenek mereka, Muhammad Rudi Abdul Rahman, 61 tahun dan Ramlah Kasiran, 57 tahun yang turut menetap di flat berkenaan. Biarpun kehidupan mereka berubah sekelip mata, kasih sayang dan pengorbanan datuk serta nenek menjadi kekuatan buat 5 beradik ini meneruskan kehidupan. Muhammad Iqmal berkata bagi mengubati rasa rindu, mereka adik-beradik tidak pernah lupa menziarahi pusara ibu ayah setiap minggu di tanah perkuburan Ihsan Cahaya, Masai. Paling sebab katanya apabila adik bongsu Nur Aisyah sebut dia rindu ibu ayah dan cium batu nisan. Tambah Muhammad Iqmal, dia masih merindui suara lembut ibunya mengejutkan adik-adik bangun untuk bersahur. Apa ni, nak raya sama-sama dengan ayah dengan mak, jalan-jalan sama, jalan-jalan dengan mak, dengan ayah, buka puasa dengan mak dengan ayah lah. Raya sama-sama dengan ayah dengan mak, tu lah yang paling saya rindu. Asal pedas ikan baik, tu lah favourite saya semua. Untuk persiapan raya ni belum ada buat persiapan apa-apa lah. Hanya untuk persiapan dah beli baju cucu-cucu aja. Untuk sederhana je lah. Sebab arwah pun dah tak ada, hantu dah tak ada. Buat serba yang ada je.